عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك يا خير الأنام السلام عليك يا بدر التمام السلام عليك يا خير الأنام السلام عليك يا بدر التمام السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك يا نور الظلام السلام عليك ما رف الحمام السلام عليك يا نور الظلام السلام عليك ما رف الحمام السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك يا ذا المعجزات السلام عليك يا ذا البينات السلام عليك يا ذا المعجزات السلام عليك يا ذا البينات السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء يا رسول الله يا هادي يا هادي لك الشفاعة حبيبي هذا مطلبي يا هادي يا رسول الله يا هادي يا هادي لك الشفاعة حبيبي هذا مطلبي يا هادي يا رسول الله يا
يا هادي يا رسول الله يا هادي لك الشفاعة حبيبي هذا مطلبي يا هادي. Dimulakan dengan salawat ke atas Nabi Syafi'ul Ummah, moga diberkati hidupmu selama dunia akhirat. Salatullahi salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullahi salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullahi salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullahi salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullahi salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullahi salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullahi salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullahi salamullah ala Yasin Habibillah. Dimulakan dengan salawat ke atas Nabi Syafi'ul Ummah, diberkati hidupmu selamat dunia akhirat. Salatullahi salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullahi salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullahi salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullahi salamullah ala Yasin Habibillah. Akhir dijadikan Allah membawa rahmat sekalian alam, membina ummah yang bertamadun. Kaulah Nabi Habibullah, walau ujian melanda kau sabar menghadapinya. Kau contoh sebaik ummah, tauladan sepanjang zaman. Salatullahi salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullahi salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullahi salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullahi salamullah ala Yasin Habibillah. Walau ujian melanda, kau sabar menghadapinya. Kau contoh sebaik
رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله tiada pengganti, hilanglah seri buana ini. Kaulah penyeri, kaulah purnama yang menerangi hidup manusia. Tiada pengganti, hilanglah seri buana ini. Kaulah penyeri, kaulah purnama yang menerangi hidup manusia. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Rindunya daku bumi Madinah, takkan terpadam walau sudah ziarah. Sekalipun air mata membasahi wajah, hati kan tetap rindukan Rasulullah. Allah ya Allah ya Allah ya Allah, Allah ya Allah, Habibi Rasulullah. Allah ya Allah ya Allah ya Allah, Allah ya Allah, Habibi Rasulullah. Allah ya Allah ya Allah ya Allah, Allah ya Allah, Habibi
takkan terpadam walau sudah ziarah. Sekalipun air mata membasahi wajah, hati kan tetap rindukan Rasulullah. Baginda memakai baju merah berjalur hitam, telah bersumpah Jabir bin Samurah, jika dibandingkan baginda terlebih indah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu wasallam alaihi. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن يا ربنا إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك، لأن علم التوحيد يشرح فيه عن معرفة الله، وشرف العلم بشرف المعلوم كما قال العلماء. فلما كان الكلام في علم التوحيد عن معرفة الله، ما يجب لله من الصفات، وما يستحيل عليه من الصفات، وما يجوز في حقه، كان هذا العلم أفضل العلوم. Ilmu tauhid dibahaskan padanya tentang mengenal Allah. Dan kata para ulama, kemuliaan sesuatu ilmu adalah menurut apa yang dibahaskan tentangnya dalam ilmu itu. Maka apabila ilmu tauhid, ilmu aqidah, atau dinamakan ilmu usuluddin dan dinamakan dengan ilmu kalam, semua ini nama-nama bagi satu ilmu. Apabila ia adalah ilmu yang dibahaskan di dalamnya tentang mengenal Allah,
tentang sifat-sifat yang wajib bagi Allah dan sifat-sifat yang mustahil ke atas Allah dan apa yang harus pada hak Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya ilmu ini adalah ilmu yang paling afdal, ilmu yang paling mulia. وقد اهتم السلف بهذا العلم ومن جاء بعدهم من العلماء اهتموا بهذا العلم. Para salaf yang mereka adalah orang-orang Islam yang hidup pada 3 kurun Hijriyah pertama telah jaga ilmu ini. Dan para ulama setelah mereka pun mereka telah jaga dan ambil berat tentang ilmu ini. وقد ألفت فيه كتب كثيرة. Banyak kitab yang telah digarang tentang ilmu ini. ومن أشهرها كتاب العقيدة الطحاوية. Antara yang paling masyhur kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah. هذا الكتاب لخص فيه الإمام أبو جعفر الطحاوي عقيدة السلف وهو كان في القرن الثالث الهجري. Kitab ini Al-Imam At-Tahawi telah ringkaskan padanya akidah para salaf, dan dia Al-Imam At-Tahawi hidup pada qarn yang ketiga Hijriyah. Wa dzakara fihi tanzih Allah Ta'ala an mushabahati khalqihi. Dan dia telah menyebut di dalam kitab ini menyucikan Allah Ta'ala daripada menyamai ciptaan. Faqal Ta'ala ayillah anil hudud wal ghayat wal arkan wal a'dha'i wal atawat la tahwihi al jihat as-sitt kasair al mubtada'at. وقال أيضا ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. هذا ما قاله الإمام الطحاوي بنصه في كتاب العقيدة الطحاوية. Maka Imam At-Tahawi dia telah kata dalam kitabnya ini yang dia meringkaskan padanya akidah as-salaf, mafhumnya Maha suci Allah Subhanahu wa taala daripada bersifat dengan sifat-sifat ciptaan. Seperti apa? Al-hudud, seperti ada batasan, ada ukuran. Karena setiap yang berbatasan dan ukuran baharu berhajat yang bagi yang menjadikannya atas batasan dan ukuran yang ada padanya. Dan Maha suci Allah Ta'ala daripada al-ghayat. Al-ghayat itu penghujung-penghujung. Jisim ada baginya hujung-hujung. Meja ini ada baginya hujung daripada depan, ada hujung daripada kanan, daripada kiri, dari belakang. Jisim ini ada ukuran, ada batasan. Setiap jisim seperti ini, ada baginya ukuran. Allah Ta'ala dia bukan jisim yang berukuran kecil dan bukan jisim yang berukuran besar. Karena kullu ma jara alaihi taqdir fahuwa muhdathun. Setiap yang berukuran ia baharu. In kana jisman kathifan wa in kana jisman latifan. Sama ada ia adalah jisim yang kasar maupun ia jisim yang halus. Jika ia jisim kasar,
atau ia jisim halus, maka ada baginya ukuran. Al-jismul kathif lahu miqdarun, lahu kammiyatun. Jisim kasar ada baginya ukuran. Ma huwa al-jismul kathif? Ma yudbatu bil yadi. Apakah jisim yang kasar? Apa yang boleh dipegang dengan tangan? Kal khashab wal hajar wal bashar. Seperti batu, kayu, manusia, itu jisim kasar, boleh dipegang dengan tangan. Al-jismul kathif lahu miqdarun, fal jismul kathifu muhdathun. Jisim yang kasar ada ukuran, maka pasti ia baharu. Kerana setiap yang berukuran baharu. Kerana ia berhajat kepada yang menjadikannya atas ukuran yang ia ada padanya. Wal jismul latif aidan lahu miqdar, lahu kammiyah. Ad-daw lahu hajmun, lahu kammiyatun. Al-an qismun min ad-dunya 'alayha daw, nur. Wa qismun min ad-dunya 'alayha dhalam. An-nur lahu miqdar kammiyah, wal-dhalam lahu kammiyah. Al-an huna nahnu fi Malaysia, dhalam layl. في بلاد أخرى الآن نهار ضوء. فالنور له كمية، له حد، والظلام له حد، وهما جسمان لطيفان. maka cahaya ada baginya ukuran, ada baginya batasan. Ia jisim yang halus. Sekarang sebahagian daripada dunia ini ada atasnya cahaya, sebahagian ada atasnya kegelapan. Maka cahaya ada baginya ukuran, kegelapan ada baginya ukuran. Maknanya jisim yang halus ada baginya ukuran, ada batasan baginya. Maka jisim yang halus juga ia adalah baharu, kerana setiap yang berukuran baharu. Allah Ta'ala munazzahun 'anil hududi wal ghayat. Allah Maha Suci daripada berukuran dan berbatasan, kerana dia bukan jisim. Bila kita kata Allah Maha Suci daripada berukuran dan berbatasan, bukan maknanya Allah jisim yang sangat luas sampai tak ada hujung baginya. Tak. Tapi maksud daripada ini menafikan, menifatkan Allah Ta'ala dengan berjisim. ولا يجوز أن يقال الله له حد هو يعلمه كما تقول بعض المشبهة، لأنهم لو قالوا هذا ما زالوا يصفون الله بصفة الخلق، لأن ما له حد مخلوق. لا ينقذهم من الضلال قولهم هو يعلمه، ما زالوا هم يشبهون الله بخلقه. Tidak boleh dikatakan seperti mana sebahagian golongan musyabbihah, mujassimah, mereka yang percaya Tuhan jisim, mereka kata Allah ada baginya batasan yang dia tahu tentangnya. Tidak. Karena setiap yang berbatasan baharu, walaupun mereka kata dia yang tahu tentang batasannya, masih lagi mereka menyamai Allah dengan ciptaan dan menifatkan Allah dengan sifat ciptaan. Dan ini kesesatan. Bahkan yang betul, innamas sawabu an yuqal was sahihu an yuqal kama qala at-Tahawi,
ta'ala 'anil hududi. Yani tanazzah Allah 'anil hudud. Yang betul, yang berselari dengan Al-Quran, yang berselari dengan sunnah, yang berselari dengan dalil akal adalah aqidah as-salaf yang benar, seperti mana kata Al-Imam At-Tahawi, ta'ala 'anil hudud. Yani maha suci Allah daripada bersifat dengan batasan. Maka tidak boleh kata ada baginya batasan yang kita tahu, dan tak boleh kata ada baginya batasan yang kita tidak tahu, hanya dia yang tahu. Tak boleh kata dua-duanya. Yang betul adalah kita kata maha suci Allah daripada bersifat dengan batasan dan ukuran. Kerana setiap yang berukuran, sama ada ukurannya kecil seperti habuk, maupun ukurannya besar seperti gunung, semuanya baharu. Semuanya baharu. Wa qala At-Tahawi ta'ala 'anil hudud wal ghayat wal arkan wal a'dha wal adawat. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala daripada al-arkan. Al-arkan adalah sisi-sisi. Sisi kanan, sisi kiri. Hadza min sifatil jism, ini daripada sifat jisim. Sekarang kamu jisim, kamu kata belah saya yang kanan, sisi saya yang kanan, belah saya yang kiri. Kerana kamu jisim. Jisim ada baginya kanan kiri. Allah Ta'ala dia bukan jisim, maka tidak bersifat dengan sisi kanan dan sisi kiri. Allah la yattasif bil arkan, bil jawanib. لا يقال أن الله تعالى له جنب أيمن وجنب أيسر. لا، أنت تقول عن نفسك لأنك جسم، تقول هذا جنبي الأيمن وهذا جنبي الأيسر. أما الله لا يوصف بذلك لأنه ليس جسما. والأركان والأعضاء، الله تعالى منزه عن الأعضاء. الأعضاء هي الجوارح الكبيرة كاليد والرجل. Dan Allah Ta'ala maha suci daripada al-a'dha. Al-a'dha itu anggota-anggota yang besar seperti tangan dan kaki. Tangan dan kaki itu adalah a'dha. Maka tidak boleh dikatakan Allah ada baginya anggota badan yang dia tahu bagaimana ia. Tak. Salah. Bercanggah dengan Al-Quran, bercanggah dengan As-Sunnah, dan bercanggah dengan dalil akal, dan bercanggah dengan nas para salaf. Karena ini Al-Imam At-Tahawi daripada As-Salaf, dia menaskan bahawasanya Allah maha suci daripada bersifat dengan anggota-anggota badan. La yuqal Allahu lahu a'dha huwa ya'lamu kaifa hiya. La yuqalu hadzal kalam. Innama yuqal Allahu munazzahun 'anil a'dha, la yusafu bil a'dha. Ini yang kita katakan Allah Ta'ala tidak bersifat dengan anggota-anggota badan. Maka ini adalah yang kita katakan. Dan kata Imam At-Tahawi juga di dalam kitabnya ini, kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah, kata Imam At-Tahawi, maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala daripada bersifat dengan anggota-anggota yang kecil. Qala At-Tahawi wal adawat. Al-adawat hiya al-a'dha'u as-saghirah كالسن والظفر، فالله منزه عن الأعضاء الصغيرة. Maka Allah Ta'ala maha suci daripada anggota-anggota badan yang kecil seperti kuku dan gigi. Allah tidak bersifat dengan kuku, tidak bersifat dengan gigi, tidak bersifat dengan anggota badan. Dia tidak bersifat dengan anggota badan yang besar, tidak bersifat dengan anggota badan yang kecil.
yang betul as-sawab an yuqal kama qala at-Tahawi, kama qala ulama as-salaf, anna Allah munazzahun 'anil a'dha'i wal jawarih. Yang betul adalah mengatakan seperti mana dikatakan oleh al-Imam at-Tahawi, Allah Ta'ala Maha Suci daripada bersifat dengan anggota-anggota badan. Ini adalah yang betul, ini adalah yang berselari dengan Al-Quran, berselari dengan As-Sunnah, berselari dengan dalil akal. Amma al-mushabbihah fi hadha az-zaman, kathir minhum لا يقبلون أن يقولوا الله منزه عن الأعضاء، إنما يقولون هذا النفي بدعة ليس عقيدة السلف. وهذا الإمام الطحاوي قد نص على أن الله منزه عن الأعضاء والأدوات. Ramai daripada golongan musyabbihah yang kita panggil dengan Wahabiyah zaman sekarang, ramai daripada mereka kata tidak boleh mengatakan Allah Maha Suci daripada bersifat dengan anggota badan. Ini kenyataan golongan musyabbihah. Mereka kata tak boleh, ini bid'ah kalau menafikan seperti ini. Mereka kata kalau kata seperti ini, kamu menafikan apa yang warid dalam Al-Quran. Tidak warid dalam Al-Quran menifatkan Allah dengan anggota badan. Kerana al-yad dan al-ain dan al-wajh bila disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bukan dengan makna anggota badan. Bukan dengan makna anggota badan. Kemudian yang menunjukkan bahawasanya mereka tidak ikut as-salaf. Selalu mereka kata, kita ikut salaf, kita ikut salaf. Yang menunjukkan mereka tidak ikut salaf adalah kenyataan Al-Imam At-Tahawi. Al-Imam At-Tahawi dia telah memberi kesimpulan akidah as-salaf dalam kitab ini. Dan dia telah mengatakan Allah Ta'ala Maha Suci daripada bersifat dengan anggota-anggota badan. Maka kalau Ibn Taymiyah atau Ibn Qayyim al-Jawziyah atau selain mereka daripada rujukan golongan ini, mereka mengatakan selain apa yang dikatakan oleh Al-Imam At-Tahawi, maka pertamanya kita kata, kamu kata kamu ikut salaf, sedangkan Ibn Taymiyah dan Ibn Qayyim bukan daripada as-salaf. Kerana Ibn Taymiyah dia mati pada karni yang ke-8 Hijriyah. Dan kamu kata kita ikut salaf. Maka kalau betul ikut salaf, kena ikut Al-Imam At-Tahawi. Kena ambil kenyataan Al-Imam At-Tahawi. Kerana Ibn Taymiyah bukan daripada salaf. Maka apa yang Ibn Taymiyah mengatakan dalam banyak kitabnya, seperti kitab yang dinamakan Majmu' Al-Fatawa, yang mana dia telah bahas, dia kata di dalamnya bahawasanya Allah Ta'ala duduk di atas arash. Dan dia kata dia akan mendudukkan Muhammad nanti di sebelahnya di atas arash, atau bersamanya dia kata. Dan kenyataannya di dalam kitabnya yang dia namakan Syarh Hadis An-Nuzul, dan dia kata Allah ada di atas arash dengan zatnya. Dan dia kata dia memanjang ke langit dunia, dia kata tanpa arsh kosong daripadanya. Kerana dia kata Allah Ta'ala itu seperti ruh, dia memanjang. Wal'iyadhu billahi ta'ala. Dan apa yang dia kata di dalam kitabnya yang dia namakan Ar-Radd ala Talbis Al-Jahmiyah, yang mana Ibn Taymiyah kata bahawasanya Allah Ta'ala dia duduk di atas arash. Dan dia kata satu ibarat yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka Syairah Maturidiyah, mereka kata tak boleh dikatakan ini. Dia kata sesuatu yang ada padanya mengharuskan ke atas Allah yang mustahil. Dia kata Allah duduk di atas arash dan dia sangat berat.
sampai malaikat jatuh atas lutut-lutut mereka bila membawa arasy. Bila mereka kata la haula wala quwata illa billah, baru mereka boleh angkat arasy dan atasnya Allah. Kemudian dia kata, tapi sebenarnya, dan apa yang kata ini bercanggah dengan dalil akal dan ada padanya mengharuskan ke atas Allah yang mustahil. Apakah dia kata? Dia kata, tetapi sebenarnya Allah Ta'ala jika dia kehendaki, dia boleh duduk atas belakang nyamuk. Ini ibarat yang ada padanya mengharuskan ke atas Allah yang mustahil. Kerana sifat duduk mustahil ke atas Allah. Bila dia kata Allah Ta'ala berkuasa ke atas, duduk di atas belakang nyamuk, maka ia terbang membawanya, ini ada padanya mengharuskan yang mustahil ke atas Allah menurut aqidah Asy'ariyah dan Maturidiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka bila kita bandingkan antara kenyataan Ibn Taymiyah dalam kitab-kitabnya dan kita bandingkan antara kenyataan salaf yang betul-betul salaf hidup pada zaman as-salaf, kita melihat perbezaan yang besar. Al-Imam At-Tahawi dia kata, la tahwihi al-jihatu as-sittu kasair al-mubtada'at. At-Tahawi nazzaha Allah an tahwiyahu al-jihad, an yakuna fi jihatin, an yakuna fi makanin. Al-Imam At-Tahawi dia kata Allah Maha Suci daripada diliputi dengan arah-arah yang 6. Atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Ini arah yang 6. Dia Maha Suci Allah Ta'ala daripada menempati tempat. Dia Maha Suci Allah Ta'ala daripada berada di tempat. Ini adalah kenyataan At-Tahawi. Mana apabila إذا قارنا كلام الطحاوي بكلام ابن تيمية نرى أنه يوجد تعارض بينهما. وإذا أردنا أن ننظر من هو السلفي الحقيقي، السلف الطحاوي وليس ابن تيمية، لأن ابن تيمية ما كان في زمن السلف. ابن تيمية بعيد عن زمن السلف، مات في القرن الثامن. فإذا السلفي الحقيقي هو الإمام الطحاوي الذي لخص في كتابه عقيدة السلف. Bila kita melihat siapakah salaf yang hakiki, adalah At-Tahawi, bukan Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah meninggal dunia pada kurun yang ke-8. 728 Hijriyah dia mati. Dia mati di penjara di Syria. Maka bila kita bandingkan, kita melihat bahawasanya as-salaf yang betul adalah Al-Imam At-Tahawi. Maka kenapa kita sebut perkara ini? Kerana isu akidah ini isu yang penting, tidak boleh diremehkan macam itu. Tak boleh dikatakan yang percaya Tuhan jisim seperti berhala dan yang percaya Tuhan tidak seperti sesuatu sama je. Tidak. Karena akidah yang dibawa oleh para anbiya adalah akidah yang lawan kepada penyembahan berhala. Lawan kepada kepercayaan bahawasanya Tuhan itu jisim, sama ada berhala atau matahari atau manusia. Maka da'wat at-tauhid, tauhid yang dibawa oleh para anbiya, yang ia dakwah semua para anbiya, asasnya lawan kepada kepercayaan menyamakan Tuhan dengan ciptaan. Ia menolak kepercayaan bahawasanya Tuhan dia jisim dan berukuran. Sama ada jisim itu ia adalah matahari atau berhala atau manusia. Maka kerana ini tidak boleh dijadikan akidah tauhid sama seperti akidah tashbih. Tidak. Maka orang yang dia kata tak ada masalah, semua sama je.
Ini dia tidak membezakan antara tauhid yang betul dan tashbih. Tashbih yang ia bercanggah dengan Al-Quran, bercanggah dengan firman Allah, walam yakul lahu kufuwan ahad. Yani tiada persamaan bagi Allah Subhanahu wa taala. ثم جاء بعد ذلك علماء كثر بعد السلف ألفوا في العقيدة، وهناك كتاب مشهور يسمى العقيدة المرشدة. وهذه العقيدة المرشدة ألفها بعض تلاميذ الغزالي، أو من أخذ من طريق الغزالي. هل هو ابن تومارت؟ هل هو غير ابن تومارت؟ لن ندخل في هذا، لن ندخل في هذا الآن. Al-Aqidah Al-Mursyidah ia dikarang oleh sebahagian daripada pengikut Al-Imam Al-Ghazali. Adakah dia Ibn Tumart atau selain Ibn Tumart? Kita tak akan masuk sekarang dalam perbincangan ini. Al-Muhim, ما هو الذي حوته من المعاني هذه العقيدة حتى اختارها السلطان صلاح الدين الأيوبي لتكون معتمدة عنده في تعليم العوام عقيدة أهل السنة والجماعة. Yang penting kita melihat apakah yang ada di dalam kitab Al-Aqidah Al-Mursyidah ini yang membawa Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, pembebas Baitul Maqdis, untuk mengambilnya sebagai satu risalah yang mu'tamad untuk mengajarkannya kepada awam, orang awam, mengajarkan aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah melalui ini. أولا هذه الرسالة مختصرة وفيها عقيدة التنزيه. Risalah ini ringkas, satu muka surat, dan ada padanya aqidah tanzih. قال المؤرخ تقي الدين المقريزي في كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار: لما ولي السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب تقدم الأمر إلى المؤذنين أن يعلنوا في وقت التسبيح على المآذن بالليل بذكر العقيدة التي تعرف بالمرشدة، فواظب المؤذنون على ذكرها في كل ليلة بسائر جوامع مصر إلى وقتنا هذا. Kata ahli sejarah yang terkenal Taqiyuddin Al-Maqrizi yang telah wafat pada 845 Hijriyah, dalam kitabnya Al-Mawa'iz wal-I'tibar bi Dhikril Khutati wal-Athar, ini nama kitab. Apabila As-Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, Yusuf ibn Ayyub, jadi pemerintah, jadi sultan, dia keluarkan titihannya kepada para muazzinin, para Bilal, untuk mereka baca pada waktu tasbih, yakni pada akhir malam sebelum masuknya waktu subuh. Di atas minarat-minarat pada waktu malam, mereka baca Al-Aqidah Al-Mursyidah. Maka para muazzin mereka berterusan dengan menyebutnya pada setiap malam di seluruh masjid jami' di Mesir.
Dia kata sampai masa kita sekarang masih lagi disebut. Sedangkan ada antara dia dan As-Sultan Salahuddin ada hampir 350 tahun hampir antara dia dan As-Sultan Salahuddin. وقال الحافظ جلال الدين السيوطي الشافعي المتوفى سنة 911 في كتابه الوسائل إلى معرفة الأوائل ما نصه. Kata Al-Hafiz As-Suyuti yang telah wafat pada tahun 911 Hijriyah. Dalam kitabnya Al-Wasail ila Ma'rifatil Awail, dan Al-Hafiz As-Suyuti sangat terkenal. فلما ولي السلطان صلاح الدين بن أيوب أمر المؤذنين أن يعلنوا في وقت التسبيح بذكر العقيدة الأشعرية فواظب المؤذنون على ذكرها كل ليلة إلى وقتنا هذا. Kata Al-Hafiz As-Suyuti, yang dia seorang alim yang sangat terkenal, dalam kitabnya Al-Wasail, ketika atau apabila As-Sultan Salahuddin Al-Ayyubi dia jadi pemerintah, dia keluarkan titihan kepada para Bilal yang ada di semua negeri yang ada bawahnya. Dan As-Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, kawasan yang dia memerintahkan luas, Mesir sampai Al-Hijaz, termasuk Makkah, Madinah, Yaman, Asyam. Kemudian dia membebaskan Filistin, Baitul Maqdis. Maka kata beliau, bila Sultan Salahuddin Al-Ayyubi dia jadi pemerintah, dia keluarkan titihannya kepada para muazzin untuk mereka membaca pada akhir malam Al-Aqidah Al-Ash'ariyah, maka mereka telah berterusan membacanya atas minarat-minarat pada setiap malam sampai kepada waktu kita sekarang. Sampai kepada waktu kita sekarang, dia kata. Apa makna sampai kepada waktu kita sekarang? Yakni titihan yang dia keluarkan tetap diamalkan dengannya sampai waktu Al-Imam As-Suyuti, sedangkan jarak masa antara Suyuti dan Salahuddin Al-Ayyubi hampir 400 tahun. 400 tahun aqidah Al-Asy'ariyah yang ada padanya tentang menyucikan Allah daripada menyamai ciptaan dibacakan setiap malam, bukan sekali seminggu, bukan sebulan sekali, bukan setahun 2 kali, tak. Setiap malam dibacakan atas minarat dan ini berlangsung sampai zaman Al-Imam As-Suyuti. وقال العلامة محمد بن علان الصديقي الشافعي المتوفى سنة 1057 للهجرة في كتابه الفتوحات الربانية على الأذكار النووية ما نصه: لما ولي صلاح الدين بن أيوب وحمل الناس على اعتقاد مذهب الأشعري أمر المؤذنين أن يعلنوا وقت التسبيح بذكر العقيدة الأشعرية التي تعرف بالمرشدة فواظبوا على ذكرها كل ليلة. Seorang alim yang lain yang terkenal dengan Muhammad ibn Allan As-Siddiq Asy-Syafi'i telah wafat 1057 dalam kitabnya Al-Futuhatur Rabbaniyah. Dia mengatakan bila Salahuddin Al-Ayyubi dia jadi pemerintah, maka dia telah keluarkan titihannya untuk berpegang dengan aqidah Al-Ash'ari, Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, aqidah Asy'ariyah, dan dia keluarkan titihannya bagi para Bilal, para muazzin untuk mereka membaca pada waktu tasbih, yakni akhir malam, dengan membaca Al-Aqidah Al-Ash'ariyah, membaca Al-Aqidah Al-Murshidah. Maka para Bilal mereka berterusan membacanya setiap malam, kata beliau. Wa qala al-Hafiz Salahuddin al-Ala'i
المتوفى سنة 761 كما نقل عنه السبكي في طبقات الشافعية الكبرى ما نصه. وهذه العقيدة المرشدة جرى قائلها على المنهاج القويم والعقد المستقيم، وأصاب فيما نزه به العلي العظيم. Aqidah ini yang mursyidah, pengarangnya telah ikut manhaj yang betul, aqidah yang lurus, dan dia betul pada menyucikan Allah Subhanahu wa taala daripada apa yang tidak layak baginya. Ini disebut oleh Al-Hafiz Salahuddin Al-Ala'i, dan ini seorang hafiz yang terkenal, wafat pada 761. Kenyataannya dinukilkan oleh Tajuddin As-Subki dalam kitabnya Tabaqatus Syafi'iyyatil Kubra. وقال تاج الدين السبكي المتوفى سنة 771 في كتابه معيد النعم ومبيد النقم ما نصه: عقيدة الأشعري هي ما تضمنته عقيدة أبي جعفر الطحاوي. عقيدة الأشعري هي ما تضمنته عقيدة أبي جعفر الطحاوي، وعقيدة أبي القاسم القشيري، والعقيدة المسماة بالمرشدة مشتركات في أصول أهل السنة والجماعة. Dengar kepada kenyataan ini daripada Tajuddin As-Subki, seorang alim yang terkenal. Dia mengarang kitab Jam'ul Jawami' dalam usul al-fiqh. Maka kata beliau dalam kitabnya Mu'id an-Ni'am wa Mubidun Niqam, aqidah al-Imam Abul Hasan al-Ash'ari, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, imam kita yang dia pun hidup pada karn yang ketiga, wafat pada awal yang keempat. Imam Abul Hasan al-Ash'ari, aqidahnya adalah apa yang terkandung dalam kitab Al-Aqidah Tahawiyah bagi Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Ini perakuan yang jelas daripada As-Subki yang dia sendiri pengikut Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, bahawasanya Aqidah Tahawiyah dan Aqidah Al-Asy'ariyah Ahli Sunnah wal Jamaah sama. So yang betul dia salafi, pengikut kepada salaf, adalah Asy'ariyah Maturidiyah. Bukan orang yang dia mempercayai Tuhan jisim beranggota badan, kemudian dia kata saya salafi, mana dia salafi. Tak, kita tengok ulama kata apa. Ulama kata Asy'ariyah mereka yang ikut apa yang dibawa mereka, akidah mereka seperti yang ada di dalam kitab Al-Aqidah Tahawiyah. Dan juga Aqidah Al-Qushairi, Abul Qasim Al-Qushairi, satu kitab akidah terkenal, seperti yang ada dalam At-Tahawiyah juga, kitab Al-Imam At-Tahawi, dan juga kitab Al-Aqidah Al-Mursyidah, risalah yang ringkas itu yang As-Sultan Salahuddin Al-Ayyubi suruh untuk dibaca. Ia juga apa yang terkandung dalamnya seperti yang ada di dalam kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah. Dia kata tiga-tiga ini dari sudut asas sama, dalam usul aqidah sama, aqidah ahli sunnah wal jamaah. Dia kata mushtarikatun fi usuli ahli sunnati wal jamaah. Tiga-tiga terkandung di dalamnya asas aqidah ahli sunnah wal jamaah. ثم التاج السبكي ذكر في كتابه الطبقات هذه العقيدة، نقلها ساقها بكاملها، وقال في الأخير هذا آخر العقيدة وليس فيها ما ينكره سني. Setelah Subki dia nukilkan teks aqidah mursyidah ini dalam kitabnya At-Tabaqat. Bila dia nukilkan semuanya, ia ringkas satu muka surat. Pada akhir dia kata apa? Ini adalah akhir bagi aqidah ini, dan tidak ada padanya al-aqidah al-mursyidah apa yang diingkari oleh seorang sunni, seorang daripada ahli sunnah wal jamaah. Yani semua yang disebut di dalamnya diterima oleh seluruh ahli sunnah
wal jamaah. Ia adalah diterima oleh seluruh ahli sunnah wal jamaah. ثم هذه العقيدة المرشدة كان الشيخ فخر الدين بن عساكر المتوفى سنة 620 كان يدرسها كما ذكر السبكي في الطبقات الكبرى أنه كان يدرسها يقرئها بالقدس، في القدس كان يقرئها. Juga As-Subki dia menyebut bahawasanya Syekh Fakhruddin Ibn Asakir yang telah wafat pada 620, dia antara yang mengajar kitab Al-Aqidah Al-Murshidah di Baitul Maqdis di Palestin. وهذه العقيدة ماذا فيها؟ ماذا جاء في هذه العقيدة؟ العقيدة المرشدة موجود قبل الخلق. Apa yang ada dalam akidah mursyidah? Kata pengarangnya, Allah ada sebelum adanya ciptaan. Sebelum adanya alam, Allah ada. Sebelum adanya tempat dan arah, Allah ada. Laisa lahu qablun wala ba'dun. Allah subhanahu wa ta'ala tiada baginya permulaan dan tiada baginya akhir. Wala fawqun wala tahtun. Allah Ta'ala tidak bersifat dengan berada di atas atau berada di bawah. Wala yaminun wala shimalun wala amamun wala khalfun wala kullun wala ba'dun. Allah tidak bersifat dengan berada di kanan atau di kiri atau di atas atau di bawah atau di depan atau di belakang. Dan tidak bersifat dengan ukuran, tidak bersifat dengan ada baginya juzuk dan bahagian. Wala yuqalu mata kana wala aina kana wala kaif. Tidak boleh tanya tentang Allah bila dia telah ada, kerana Allah tiada permulaan bagi kewujudannya. Tidak boleh tanya tentang Allah di mana dia telah ada, kerana dia ada tanpa tempat, tak boleh tanya di mana tempatnya. Dan tidak boleh dikatakan bagaimana bentuk Allah, kerana Allah tidak bersifat dengan bentuk. Maka tiga soalan ini dilarang tentang Allah. Ini soalan dipersoalkan tentang makhluk. ثم قال كان ولا مكان كون الأكوان ودبر الزمان لا يتقيد بالزمان ولا يتخصص بالمكان. Kata pengarang, Allah Ta'ala ada sebelum adanya segala tempat. Dia yang menciptakan tempat, dia menciptakan masa, maka tidak berlalu masa atasnya dan tiada ia bertempat. La yatakhassasu bil makan, yakni dia ada tanpa tempat. Dia ada tanpa dia menempati satu tempat. Tanpa dia berada di semua tempat dan tanpa dia berada di satu tempat. Kerana Allah Ta'ala bukan jisim yang menempati tempat. Wala yashghaluhu sya'nun an sya'nin wala yalhaquhu wahmun wala yaktanifuhu aqlun wala yatakhassasu bil-dhihni wala yutamathalu fin-nafsi wala yutasawwaru fil-wahmi wala yatakayyafu fil-aqli. لا تلحقه الأوهام والأفكار ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Pada akhirnya dia sebut apa? Dia sebut ibarat-ibarat yang mafhumnya tidak boleh menggambarkan Allah dalam fikiran. Kena percaya Allah ada, dia tidak seperti sesuatu, dan jangan cuba untuk menggambarkan Allah Ta'ala di dalam fikiran. Kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh digambarkan dalam fikiran. Apa sahaja yang tergambar di fikiranmu, apa sahaja yang tergambar di fikiranmu, apa sahaja yang tergambar di fikiranmu, Allah ada, Allah ada, Allah ada. Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah, Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah, Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah
Dan kaedah yang kita selalu ulang, al-qa'idatu allati da'iman nadhkuruha, mahma tasawwarta bibalik fallahu la yushbihu dhalik, ma'khuzatun min qawlihi ta'ala laysa kamithlihi syai' fi surati Asy-Syura, mafhumatun min qawlihi ta'ala laysa kamithlihi syai'. Kaedah yang kita selalu ulang, apa sahaja yang tergambar di fikiranmu, Allah tidak seperti itu. Yang disebut oleh Syekh Daud Al-Fatani pula dalam kitab Sulam Al-Mubtadi, maka ia diambil dan difahami daripada firman Allah dalam surat Asy-Syura ayat nombor 11, laisa kamithlihi syai', yakni Allah tidak seperti sesuatu. Allah tidak seperti sesuatu, maka tidak boleh digambarkan dalam fikiran, kerana dia tidak seperti ciptaan yang boleh digambarkan, maka mesti Allah Ta'ala tidak boleh digambarkan dalam fikiran. Kerana kalau boleh digambarkan dalam fikiran, maknanya dia bersifat dengan sifat ciptaan, maka Allah Ta'ala tidak boleh digambarkan dalam fikiran. Yang boleh kita menggambarkan dalam fikiran hanya yang bersifat dengan ukuran, bentuk, rupa paras, panjang, lebar. Itu yang bersifat dengan sifat makhluk. Allah Ta'ala tidak bersifat dengan sifat makhluk. Faya ahbabana, aqidatu ahli sunnati wal jamaah al-asy'ariyah wal maturidiyah allati yudarrisunaha hiya aqidatu salafi allati darrasaha al-imam at-Tahawi wa dzakaraha fi kitabih al-aqidah at-Tahawiyah. Maka kesimpulan apa yang kita sebut pada malam ini, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diajarkan Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah, ia adalah akidah para salaf yang diajarkan oleh Al-Imam At-Tahawi dalam kitabnya Al-Aqidah At-Tahawiyah. Adapun dakwaan sebahagian orang bahawasanya Asy'ariyah Maturidiyah ini adalah Jahmiyah dan kafir dan darah halal, maka ini adalah fahaman teroris yang tidak ada baginya bukti. Ini adalah fahaman golongan teroris. Nas'alullah Ta'ala as-salamah wa an yumitana ala al-aqidati as-sahihah, aqidati ahli sunnati wal jamaah. اللهم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين اغفر لنا وارحمنا وأحسن ختامنا واجعلنا من الصالحين وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وقنا عذاب النار. اللهم الطف بنا يا عزيز يا جبار يا علي يا عظيم. اللهم يا ربنا يا إلهنا وفقنا لما تحب وترضى وحسن اللهم أحوالنا. اللهم ارزق كل من حضر مجلسنا هذا أو تابعه عبر الأونلاين سؤله من الخير. اللهم يا ربنا اشف مرضانا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واكفنا ما أهمنا وقنا شر ما نتخوف يا كريم. اللهم فرج كرباتنا. اللهم الطف بنا. اللهم من أراد بنا وبالمسلمين خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بنا وبالمسلمين شرا فخذه أخذ عزيز مقتدر يا الله يا كريم. اللهم فقهنا في الدين وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وأحسن اللهم ختامنا. اللهم أمدنا بأمداد الأنبياء والصالحين. اللهم يا ربنا ارزقنا من بركات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وارزقنا اللهم شفاعته، وارزقنا اللهم رؤيته في المنام على صورته الأصلية. اللهم يا ربنا يا إلهنا احشرنا تحت لوائه وأوردنا حوضه المبارك، واجعلنا يا ربنا من المدافعين عن عقيدته يا أكرم الأكرمين. اللهم توفنا وأنت راض عنا. اللهم يا ربنا ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأجرنا من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، فاغفر لنا يا مولانا وأحسن ختامنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لمشايخنا من أهل السنة والجماعة واجزهم خيرا.
اللهم الطف بنا، اللهم بارك ببلادنا هذه، اللهم يا ربنا الطف بنا وارحمنا برحمتك الواسعة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم والسلام عليكم. بسم الله. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. طلع البدر علينا من ثنيات